Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hannah binti Zahal Hazri, representative company of Al-Misaq Mukmin Sdn Bhd. Jadi hari ini saya berada di MIHAS Shanghai 2025. Pengalaman saya sebenarnya kali pertama berada di pasaran China. Jadi MIHAS Shanghai sangat-sangat membantu kami untuk memasarkan produk oral care and personal care yang halal dan berkualiti tinggi. Dalam MIHAS Shanghai ni juga kami berpeluang untuk melakukan business matching, anjuran matrik dan juga anjuran CIIE sendiri. Jadi kami berpeluang untuk business matching dengan syarikat China yang mempunyai 50 retail pharmacies chain. Jadi saya amat-amat berterima kasih dengan KKDW dan MARA kerana memberi peluang keemasan ini kepada Al-Misaq Mukmin Sdn Bhd. Halo, nama saya Shelly. Saya datang dari Bukah, Sarawak. So, saya bawa produk sarang burung ke Shanghai, China. So, semalam saya sudah ada business matching yang diatur oleh Matrix dan Mara. Memang baguslah. Buyer yang diorang recommend, diorang yang atur punya buyer memang premium buyer. Terima kasih KKDW dan terima kasih Mara. Assalamualaikum. Nama saya Sally Abdullah. Kita menjual produk lacikan segera. Kali ini pengalaman kami dapat berjumpa dengan buyer-buyer yang berminat dengan produk kita. Assalamualaikum, saya Faizur Rahban. Kami berdua adalah pengarah urusan syarikat FR Kasih Marketing Sdn Bhd, yang mana kami punya perniagaan adalah minuman tambahan dan juga skincare lah. Dan ini adalah pengalaman pertama kami datang ke exhibition luar negara ini di MIHAS at Shanghai, dan ianya satu pengalaman yang berharga yang mana kami cuba praktikkan apa yang kami belajar di dalam program Gate to Global pada tahun 2024 yang saya sertai, dan ianya satu pengalaman yang sangat menarik dan sangat memberangsangkan. Walaupun nama je MIHAS at Shanghai, tetapi kehadiran buyer-buyer daripada luar negara lain seperti daripada negara Qatar, Iran, ianya sangat memberi satu harapan kepada kami untuk kami melebarkan lagi pasaran produk kami ke luar negara, insya-Allah. Pengalaman INSP ni adalah satu pengalaman yang pada saya sangat menarik kerana kita berjumpa dengan buyer-buyer datang daripada seluruh dunia. Walaupun mungkin mereka tak order lagi dengan kita, tetapi kita boleh ambil maklum apa kehendak pasaran negara mereka. Satu hari nanti kalau kita ke expo di negara mereka, sekurang-kurangnya kita dah ada pengalaman dan apa yang rakyat negara mereka inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. MIHAS at Shanghai 2025 masih berlangsung dan kita menyaksikan para usahawan kita masih gigih berusaha untuk melancarkan perjuangan mereka membawa produk mereka ke pesada antarabangsa. Hari ini kita dapat saksikan pihak Matrix telah berkongsi sedikit sebanyak cara untuk para usahawan menembusi pasaran di China. Berbaki satu hari lagi, kita mengharapkan usahawan semua dapat mempergunakan masa yang ada untuk kita tembusi pasaran antarabangsa.